sehari ni orang dapat jodoh. Orang Mami doa apa? Mungkin macam main perjalanan dulu ni. takut nanti tu aku dapat. Tak ada, saya cakap dengan geng-geng utara ni. Saya cakap, saya suka orang utara cakap. Nak cari dengan orang utara. Nak sana ni. Tapi Dengan Siti ada. ada. Tapi masalahnya dia orang cakap jangan tak kenal lagi dia orang utara. Utara cakap dia orang kasar. Dia cakap orang utara ni kasar. Ni kena macam-macam tak boleh. Tapi saya dengar lorak dia okey je, macam nice je walaupun dia marah-marah. Maksudnya cara nada dia memang okey je. Tengok pada orang cakap apa. Kau kan kalau cuma jiwa dia jadi barat, kalau ada campur dengan utara memang kasar lah. Saya rasa macam tu kot. Sebab so far saya jumpa elok je. Bukan macam cara kat walaupun orang utara marah macam okey je. Dah tak ada main Siti cari main. Siti pencari yang terjumpa dengan Intik sendiri. Intik sendiri. Kedah juga lah. Kedah juga tu. UM. UM tu lah yang tu. Yang YO tu ada sekali dengan budak UM, dia kenal sendiri dia. Oh, senior kahwin dengan DNC, ada tahu kan? Si ada yang kelas juga dekat Tuan tu. Apa tak tahu. Dia tu lagi biasa kan sebab tuan kita kan tak ada kahwin kan. 2-3 orang je mesti akan tahu. Maksud? Macam kan senior kahwin kan tak ramai yang kahwin. Jadi kita akan tahulah setiap tahun tu siapa yang akan kahwin. Pasangan mesti kita akan tanya siapa pasangan ni. Mostly kan tahu. Oh, Mem Siti masih kerja lah kan? Saya tak tahu siapa. LDR ke? Lagi dia dapat cikgu kat mana? Itu tak tahu. Cikgu kan? Betul. Tak tahu. Aku tak tahu apa. Kalau saya bawa dia ke saya tahu je lah. Saya tahu orang tu hidup lah. Kalau orang tu lama tak buat settle. Mem Sahidah? Maksud? Sahidah. Dia alhamdulillah selamat lagi dekat Lumut. Lumut dengan si mami saya, Puan Amir Raja. Dia sebenarnya saya tak tengok satu orang. SM tu lah? Amira tu? Ah. Siapa Amira dan satu? Amir Raja dia Indik 10. Indik 10. Saya mana ada? Indik 11. Indik 11 lah betul? Indik 11. Si mami saya Indik 11. Tu Zahim, Pak Saudara Pak Zahim, pakcik dia kan. Apa gitu apa nama dia? Pakcik dia tu yang pernah jadi piko kita. Pakcik Zahim. Pakcik Zahim kan dia cakap. Pak Izwan? Pak Is. Bukan. Siapa lagi yang jadi piko kita? Ada lagi. Iko Mem kot. Saya Iko- tak sempat. Saya sempat tuan Pak Izwan, Ya ke? Aizan, Mem Maimun. Tapi kan tak pakcik dia. Tak, saya Sebenarnya tak cakap. pakcik dia tu dia UUM dulu. Lepas tu dia jadi UBSM masanya. Saya rasa dia nak berhenti sebab dia pangkat tu. Saya rasa betul lah pangkat Captain lah. Captain Lieutenant. Tapi buat BSM. Maksudnya sama-sama main kot. Sudah lah dia ni tak nak sama sini. Dia tak sama. Aku macam sama sini. Tapi saya nak tak nak. Baik jadi macam si ni pula CEO Favorite Sering lah. Dia kan dah cikgu. Maksudnya dia siap jadi commander lah maksudnya. Sampai stage tu kalau tak buat BSM. Dia habis. Sekejap buah. Dua super ni. Okay. Lepas tu pukul 4 kan. Alia sekarang dia Alia. Dia. Bella balik kan? Hari ni? Yang berbalik dengan kereta. Kau apa? Lepas berbuka. Lepas berbuka ke? Yang gerak mana-mana kan? Memang driver ke? Maksud itu? Balik seorang ke? Ada kat sini ke? Okey, betul aku. Okey dah balik pada last. Tengok di situ. Okey, bye-bye. Saya dah bye-bye nak ni. Nak apa panggil? Nak masukkan lagu raya. Jom lah Tante, dah hati kat bye-bye. Saya masukkan lagu raya. Jadi saya dah masukkan bayar lagu raya. Ni nanti full story lah saya. Saya tengah delete something ni. Bagusnya saya buat video